Okay, hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi untuk topik hari ini, keajaiban penulisan iklan ataupun copywriting. Okey, penulisan iklan ataupun copywriting merupakan elemen yang penting terutama dalam dunia pemasaran. Sebab apa? Sebab ia bukan sekadar susunan ayat tetapi ia merupakan ungkapan dan perkataan untuk kita mempengaruhi prospek ataupun pelanggan anda untuk melakukan tindakan pembelian. So jadinya tugas orang penulis ni adalah untuk menarik perhatian, untuk mengekalkan minat serta untuk mendorong sasaran prospek melakukan tindakan. Jadi apa kepentingan copywriting ataupun penulisan ni dalam iklan ataupun dalam pemasaran? Adalah untuk kita tonjolkan keunikan produk dan juga perkhidmatan. Sebab apa? Dalam pasaran yang sangat kompetitif hari ini, keunikan produk dan juga perkhidmatan seringkali menjadi faktor utama kejayaan sesuatu jenama. Jadi penulisan iklan yang berkesan dapat menunjukkan ciri-ciri yang unik serta manfaat produk bagi membezakan siapa anda dan pesaing anda. Okey, yang kedua adalah untuk membangkitkan emosi pelanggan ataupun prospek-prospek anda. Sebab apa? Penulisan iklan yang terbaik dia mampu membangkitkan emosi dalam kalangan pembaca. Emosi yang positif seperti gembira, yakin, inspirasi dapat mendorong pelanggan anda untuk membuat keputusan membeli tadi. Okey, yang ketiga adalah komunikasi yang jelas dan lebih persuasif. Okey, melalui penulisan iklan yang tepat, mesej yang ingin disampaikan dapat diungkapkan melalui copywriting yang jelas dan juga persuasif. Jadi penting untuk memastikan prospek ini tadi memahami dan tertarik dengan tawaran yang anda tawarkan. Dan poin yang terakhir, yang keempat, iaitu meningkatkan penjenamaan anda. So bagi penulisan iklan ataupun copywriting ini perlulah konsisten dan juga berkualiti tinggi bagi membantu dalam membina atau mengukuhkan jenama anda. So ia boleh meningkatkan kepercayaan dan juga kesetiaan prospek dan pelanggan anda terhadap jenama tersebut. Okay, sekarang kita pergi kepada elemen-elemen penting yang perlu ada dalam penulisan iklan ataupun copywriting ini tadi. So apa yang perlu ada? Yang pertama adalah tajuk yang menarik. So tajuk merupakan pintu masuk kepada iklan-iklan anda. Tajuk yang menarik dan relevan mampu menarik ramai perhatian pembaca dari awal. Elemen yang kedua adalah penekanan kepada manfaat. Okey, selain ciri-ciri produk, fokus juga perlu diberikan kepada manfaat-manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Contohnya, bagaimana produk tersebut dapat menyelesaikan masalah ataupun memenuhi keperluan mereka. Elemen yang ketiga adalah call to action. So, tanpa call to action ataupun tindakan yang jelas ini, iklan anda mungkin akan kabur-kabur, tidak mencapai tujuan akhir dia. So, jadinya pastikan terdapat arahan call to action untuk mendorong pembaca anda untuk melakukan tindakan. Jadi kesimpulan daripada copywriting ataupun penulisan iklan ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam strategi pemasaran dengan memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik penulisan iklan yang betul dan tepat dan dapat meningkatkan kesedaran dan juga dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk mengetahui tentang produk serta perkhidmatan yang anda tawarkan. Okey, penulisan iklan ini adalah seni yang bukan sahaja memerlukan kreativiti, malah menganalisis strategi dan memahami tentang keperluan serta kehendak pelanggan. Jadi kita jumpa pada next topik. Bye. Assalamualaikum.